Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Kali ni kita nak masak nasi ayam guna beras basmati. Resepinya mudah dan proses masak pun cepat. Jom masuk dapur. Mula-mula kita nak tumbuk 3 inci halia bersama 8 ulas bawang putih dan 2 biji bawang besar. Tumbuk sampai nampak agak lumat. Okey, kita tepikan sekejap. Sementara tu dalam periuk masukkan 1 jug air. Bahan yang kita tumbuk tadi, kita akan masukkan dalam periuk. Tapi jangan semua ya, tinggal lebih kurang 1 sudu besar. Kita nak guna untuk masak nasi nanti. Okey, sekarang masukkan 1 sup punjut. Boleh masukkan ayam juga. Kita akan rebus ayam ni bersama dengan bahan-bahan tadi. Okey, bila dah ayam ni separuh masak, kita nak angkat dan keluarkan. Bahagian ayam yang macam leher, kaki, tulang temulang tu, kita boleh tinggalkan dalam kuah sup. Sup tadi kita ketepikan dulu. Dalam periuk nasi, kita cairkan 2 sudu besar butter. Tumis bersama 4 sekawan. Lepas tu, 1 sudu besar bahan tumbuk tadi, masukkan sekali. Dan tumis sampai dia naik aroma dan wangi. Nampak kan? Okey, boleh tutup api. Kemudian kita akan masukkan 2 pot beras basmati. Yang ni Manja dah cuci bersih dan tak rendam pun. Lepas tu kita masukkan air sup yang kita buat awal tadi. Sukatan untuk air sup ni, kita gunakan pot yang sama masa kita ukur beras. Kita masukkan 2,5 pot air sup. Lebih setengah cawan daripada jumlah pot beras basmati tadi. Masukkan garam secukupnya, daun pandan. Dan untuk dapatkan nasi yang lebih cantik, kita masukkan sikit pewarna makanan kuning. Kacau-kacau sikit. Okey, sekarang kita boleh terus masak. Sementara kita nak tunggu nasi masak, ayam yang kita keluarkan dari sup tadi, kita akan campurkan dengan kicap manis. Masukkan juga sikit sos tiram, kemudian garam secukupnya. Manja letak juga sedikit madu, yang ni optional. Kalau letak gula pun boleh juga, sikit je pun tak apa. Lepas tu minyak masak dalam 1 sudu besar. Gaul sebati sampai rata. Nak perap sekejap pun boleh, nak terus masak pun boleh. Kita masukkan dalam air fryer, set suhu 180 selama 20 minit. Sementara kita tunggu ayam masak, baki sup dalam periuk tadi kan, kita tambahkan air kira-kira setengah jug. Kemudian kita masukkan setengah cube pati ayam dan garam secukupnya. Kita akan masak sampai mendidih dan sebelum kita tutup api, masukkan daun sup. Okey, siap sup kita. Okey, nampaknya nasi kita pun dah masak. Tengok tu, harum dan kuat betul aroma bau nasi ayam, memang menyelerakan sungguh. Alhamdulillah, tengok nasi kita masak elok gunakan beras basmati. Okey, jom kita hidang. Sebab ayam pun dah masak juga. Tengok tu, menarik kan? Ayam bakar air fryer. Nasi ayam biasanya kita makan dengan sos cili dan juga kicap kan? Untuk resepi sos cili dan sos kicap ni, Manja share dekat bahagian komen, okey? Jemput makan semua. Jangan lupa share dan save video ni supaya nanti bila kita nak buat, boleh tengok balik. Sekian dulu untuk kali ni. Jumpa lagi. Bye.